وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Best Seram Channel. Abel ada terbaca satu cerita daripada Cari Gold. Cerita ni berlaku kepada seorang wanita, seorang perempuan. Dia tak bagi tahu nama dia apa. Untuk senang faham, Abel namakan beliau sebagai Anis. Okey, Anis ni dia kerja sebagai pelayan di sebuah hotel di Singapura dan beliau ni tinggal di sebuah apartmen di Tampines. Okey, masa ni dia balik bekerja dah lewat malam ataupun awal pagi dia balik kerja. Dia tengok jam pada masa ni pukul 2:30 pagi. Jadi dia turun daripada teksi ni, dia berjalanlah ke tempat lift, tempat menunggu lift di apartmen tersebut lah. Tapi dia kata perumahan dia ni ataupun apartmen dia ni pelik sikit. Sebabnya lift cuma naik ke tingkat 6 dan naik ke tingkat 11. 2 tingkat je lift ni naik. Dan kalau dia nak masuk ke rumah dia, nak balik ke rumah dia ni, rumah dia berada di tingkat nombor 4, dia kena naik dulu lift sampai ke tingkat nombor 6 dan daripada tingkat nombor 6 ni dia kena turun 2 tingkat ke bawah, barulah dia sampai di rumah dia lah. Rumah dia ni unit pertama di sebelah kiri dan hanya ada 6 unit sahaja di dalam koridor tersebut. Kisah seram berlaku ni semasa beliau turun daripada aras 5. Okey, bila dia keluar daripada lift, dia kena turun lagi. Dia berjalan turun ke tingkat 5 ni, terdengar macam ada seorang tengah duduk geledah beg plastik sampah. Orang letak sampah dekat kawasan tersebut dan dia dengar macam telinga dia terdengar-dengar ada orang tengah buka plastik sampah. Masa ni dia tak fikir apa-apa, dia tak fikir hantu, dia tak fikir seram, tak fikir takut. Walaupun masa ni pukul 2:30 pagi, dia langkah kaki dia turun anak tangga satu persatu lah. Jadi bila saja turun ke tingkat 4, bunyi geledah tersebut berhenti. Okey, kuat juga bunyinya. Sampailah ke tingkat 4 barulah bunyi plastik tersebut berhenti. Tapi bau busuk ataupun bau yang sangat busuk tiba-tiba menusuk hidung dia. Cuba bayangkan, dia kata bau tersebut sangat busuk seperti bau bangkai sehingga dia ni rasa nak termuntah. Makanan yang ada dalam perut dia ni dia rasa nak keluar daripada mulut dia lah, nak termuntah. Okey, jadi masa ni dia cepatkan langkah dia. Dia turun tangga ni, dia berjalan laju. Sedang dia bergegas-gegas menuruni anak tangga ni, tiba-tiba langkah Anis ni terhenti sebab dia ternampak ada seseorang yang memakai pakaian putih dengan rambutnya kusuk masai sedang menyangkung di tepi penjuru tangga yang dia nak lalu ni, dia nak turun ni. Ada perempuan duduk mencangkung kat situ. Cuba bayangkan, di tangga yang selalunya ada paip air atau paip yang berwarna merah untuk bomba ni kan, tiba-tiba benda tu berada di tempat paip merah ni lah. Mula-mulanya si Anis ni dia ingat yang duduk kat situ ni adalah makcik ataupun nyonya yang duduk cari tin-tin terpakai nak jual lah kan. Tapi bila dia perhati betul-betul, benda tu dia kata bukanlah manusia biasa. Dan masa ni lah dia tak tahu nak buat macam mana. Dia kata benda tu duduk betul-betul dekat tangga dia nak lalu, sampai dia terpaksa menyendingkan badan dia dan dia berjalan macam ketam. Makna dia tak nak tersentuh dengan benda tu lah. Berani juga perempuan ni. Kalau orang lain ni rasa ni mesti cabut langkah 1000 lah, lari patah balik kan. Tapi dia nak lalu juga dekat makhluk ni, dan makhluk ni macam nak halang laluan dia. Dalam berani tak berani dia ni, dia terfikir jugalah. Dia kata masa ni nak buat macam mana ni. Dia kata terpaksa lalu juga sambil dia tawakal dan dia teruskan
hajak dia untuk lalu di tangga tersebut lah. Masa dia tengah duduk sending-sendingkan badan dia ni, berjalan macam ketam betul-betul depan makhluk ni, alangkah terperanjatnya bila dia tengok rupanya daripada mulut makhluk ni ada lidah yang sangat panjang. Dia kata lidah ni daripada perempuan tu duduk berdiri sampailah lidah ni ke atas lantai, tengah duduk jilat lampin perempuan yang tengah berdarah. Maknanya dia ada orang buang apa tu orang panggil perempuan punya tu lah dekat tong sampah ni, dan makhluk ni tengah duduk jilat lampin tersebut. Masa ni lah dia kata dia tak tahu nak buat macam mana, tersepit di antara makhluk tu dan tersepit di antara besi tangga yang ada di belakang beliau lah. Masa ni dia kata dia baca apa benda yang dia tahu, dan dia terfikir balik dia nak naik ke dia nak turun ni. Dia kata dia dah jadi blur dah. Jadi bila dia start lari ni dah langkah 1000 ni, sempat lagi dia berpaling, benda tu juga paling ataupun menolehkan muka ke arah beliau lah. Dia berlari-lari ni sampailah ke depan pintu rumah dia. Masa ni sebelah tangan dia ni ketuk pintu kuat-kuat, dan sebelah lagi tangan dia ni duduk cari kunci dalam beg dia. Tengah-tengah duk kelang kabut cari kunci ni, tengah duk raba-raba kunci dalam beg dia ni. Dia jumpa kunci rumah dia ni, terketa-keta ni nak buka pintu kunci rumah dia ni. Tiba-tiba kunci ni boleh pula terjatuh dekat bawah kaki dia lah. Jadi masa ni dia tunduk nak ambil balik kunci ni, sempat dia toleh ke kiri dan dia tengok benda tu sedang merangkak berjalan ke arah dia dengan cepat. Masa ni dia ambil balik kunci ni, dia buka pintu rumah dia ni dan dia masuk rumah dia. Dia hempal pintu, dia dengar kat telinga dia sebelum dia masuk dalam rumah dia ni, benda tu kata kat dia, tunggu aku, macam tu, tunggu aku, macam tu. Jadi lepas pada peristiwa ni, Anis ni dia demam seminggu, dan masa ni lah dia jumpa seorang pakar perubatan tradisional. Dia ceritalah apa yang berlaku kepada dia. Jadi dia nak pesan kat sini lah. Dia kata, wahai kaum-kaum hawa sekalian, kalau nak buang lampin kotor tu, biarlah betul-betul bersih dulu, barulah buang dalam tong sampah. Okey, cerita kedua ni berlaku di Singapura juga, berlaku kepada seorang guru tuition lah, seorang cikgu tuition sambilan. Setiap kali ejen tuition beri tugasan baru, beliau ni akan ambil alamat rumah murid yang dia kena pergi mengajar ke rumah tu lah. Maknanya dia jenis guru tuition yang pergi daripada rumah ke rumah lah. Okey, jadi beberapa minggu lepas, beliau ni telah ditugaskan untuk pergi ke sebuah rumah teres yang terletak di kawasan Yio Chu Kang. Sorry lah kalau salah sebut, abang tak biasa sangat dengan jalan-jalan di Singapura ni. Jadi ibu kepada pelajar tersebut meminta cikgu ni datang ke rumah beliau pada pukul 7.30 malam. Jadi biasanya cikgu ni dia akan datang ke rumah student ni setengah jam lebih awal daripada waktu yang ditetapkan lah. Okey, setelah sampai di rumah tersebut, cikgu ni dia teruslah tekan button loceng untuk beri salam pada penghuni rumah lah. Okey, masa dia duk tekan button ni, tak ada orang keluar. Dah tekan 2-3 kali tak ada orang keluar, tak ada seorang pun yang buka pintu rumah tersebut. Tengah-tengah dia duk sambung nak tekan kali yang seterusnya ni, tiba-tiba dia tengok ada lansir tingkap terbuka lah. Lansir tingkap rumah ni terbuka dan diselak sedikit. Maknanya dia ada orang selak lansir rumah tu, dan dia pun lega lah bila nampak ada seorang wanita tua
tengah menjenguk beliau daripada dalam rumah. Okey, jadi bila dah nampak orang ni, dia tunggulah kat depan pintu ni dengan harapan cepat-cepatlah nenek tu buka pintu. Tunggu, dia kata tak ada pun orang buka pintu untuk jemput dia masuk. Hari semakin lama semakin gelap. Maklumlah masa ni pukul 7.30 malam, pukul 7.30 petang, dah maghrib dah. Jadi dia pun rasa tak selesa dan dia tak fikir apa-apa lagi pada masa ni. Cuma dia fikir masa ni waktu solat dan dia kalau boleh nak masuk dah dalam rumah tu, nak minta izin untuk solat dululah sebelum mengajar anak tuan rumah ni. Jadi masa ni dia tak puas hatilah, dia duduk berdiri lagi depan pintu ni dengan harapan tuan rumah ni buka lah pintu rumah. Tengah-tengah dia duduk tunggu ni, tiba-tiba lalulah dua orang wanita Cina berjalan menuju ke koridor arah cikgu ni lah. Dan dua orang wanita Cina ni, dia macam mimik muka dia ni membuatkan cikgu ni keliru. Salah seorang daripada wanita Cina ni, dia duduk berbisik-bisik dan dia duduk tunjuk jari ke arah cikgu ni lah. Dia duduk tunjuk jari ke arah cikgu ni. Bila makin lama makin dekat dua perempuan Cina ni, bila sampai betul-betul depan cikgu ni, dua-dua perempuan Cina ni dia berlari pantas masuk ke rumah mereka yang tak berapa jauh daripada tempat cikgu ni berdiri lah. Jadi cikgu ni pelik lah, kenapa pula tiba-tiba dua orang Amoy ni melarikan diri pada dia macam nampak hantu. Okey, jadi masa ni dia dah rasa lain macam dah. Dia rasa lain macam dan masa ni dia tekan lagi button loceng ni, tekan sekali lagi tapi tak ada juga tuan rumah ni keluar jemput dia masuk lah. Masa ni dia kata dia tengok jam pukul 7.45 dah. Lama sangat dah dia tunggu dekat luar rumah ni dan keadaan sekitar pun dah jadi gelap dah. Dah gelap malam dah dekat pukul 8 lah, 7.45 dekat pukul 8 lah. Jadi masa ni dia keluarkan telefon bimbit dia. Dia telefon rumah murid ni lah, rumah yang depan dia ni, dia cuba telefon. Masa dia call ni, tiba-tiba telefon ni diangkat oleh seorang wanita tua. Makna dia betul lah ada orang tua dalam rumah tersebut. Dia kata, maaf cik kalau ganggu cik, tapi saya ni dah lama dah tunggu kat luar ni. Bukan ke kita nak start tuition pukul 7.30 malam? Saya ni nak tumpang solat lagi ni. Dia cakap macam tu lah. Tapi yang hairan dia, tiada pun suara balas daripada wanita tua ni lah. Dia cuma dengar tadi bila dia cakap hello, perempuan tua ni cuma cakap hello juga. Dan lepas dia cakap berkali-kali ni, perempuan ni senyap je, perempuan tua ni senyap saja daripada dalam telefon ni. Dan masa ni dia panggil cikgu ni, panggil lagi lah, cik dengar tak apa yang saya cakap ni? Dia cakap macam tu lah. Tiba-tiba barulah nenek tua di talian ni dia membalas balas dengan suara yang garau lah. Bunyi suara nenek tua ni, suara yang garau. Nenek tua ni kata, kau bilang kau nampak aku tadi ya? Dia cakap macam tu lah. Jadi masa ni cikgu ni makin bingung dengan soalan yang ditanya oleh nenek tua ni lah. Tadi saya nampak cik selat lansir kan? Bila dia cakap gitu, dia dengar di hujung talian ni nenek tua tersebut ketawa berdekah-dekah lah, dia kata. Dan nenek tua ni letak telefon di gagang. Makna dia dah terputus dah telefon dia ni. Dan masa ni cikgu ni tercengang. 2-3 kali dia call balik lepas tu, tapi tidak berjawab. Okey, tiba-tiba tengah-tengah dia duduk heran, tengah-tengah dia duduk rasa pelik depan rumah student ni, dia tengok ada satu keluarga berjalan ke arah koridor ni lah. Awak ni cikgu Aisyah kan? Jadi masa ni lah cikgu ni lega bila perempuan ni tegur dia. Dia kata, awak ni Puan Zahrah ya, yang nak suruh saya ajar anak awak ni kan? Puan Zahrah ni dia mengiyakan lah apa yang ditanya oleh cikgu Aisyah ni. Puan Zahrah ni dia minta maaf. Dia kata maaf lah lambat sikit, sebab dia ni daripada rumah nenek budak ni lah. Dia suruh nenek budak ni jaga budak-budak ni sebelum dia ambil untuk bawa balik rumah. Dia minta maaf lah sebab terlewat. Jadi
Dia kata sorry lah, dia kata kat rumah ni tak ada orang. Bila Puan Zahrah ni kata dekat rumah dia ni tak ada orang, cikgu ni pelik lah, macam biar betul tak ada orang. Dia kata siapa yang angkat telefon, siapa yang selak tingkap tadi kan, siapa yang selak lansir tingkap tadi. Okeylah, tak apalah. Dan Puan Zahrah ni buka lah pintu, ajaklah cikgu ni masuk. Masa masuk dalam rumah ni, cikgu ni ceritalah dekat Puan Zahrah. Dia kata, Puan, dia kata tadi saya dah telefon dah. Dia kata ada orang tua jawab. Dia kata orang perempuan tua jawab. Dan masa ni Puan Zahrah ni dia macam terkejut. Dia macam berhenti sekejap dia berjalan ni. Dan dia katalah, dia kata merepek lah cikgu ni. Dia kata mana ada orang dekat rumah saya. Dia nafikan yang ada orang dalam rumah dia lah. Okey, jadi sampai situ saja, dipendekkanlah cerita. Okey, masa ni cikgu ni dia duduklah di hadapan anak murid dia, iaitu anak murid dia ni anak Puan Zahrah lah. Okey, duduklah di hadapan anak murid dia dalam bilik anak murid dia lah. Mana dia, mak dia Puan Zahrah ni suruh cikgu ni mengajar anak dia ni dalam bilik anak dia. Okey, jadi dia dah ajarlah silibus yang dia kena ajar pada anak murid dia ni. Dia mengajar. Lepas tu dia cakap lah dekat anak murid dia ni lah. Dia kata dia nak solat isyak. Tadi solat maghrib dia terlepas. Sekarang ni dia kata cikgu nak tumpang solat boleh tak dik? Dia cakap dekat budak tu lah, dekat student dia. Jadi budak ni cakap, cikgu ni nak solat ke? Dia kata kalau cikgu nak solat, cikgu kena naik tingkat atas. Tapi kalau boleh janganlah naik sekarang cikgu. Kalau nak naik sembahyang, naiklah pukul 10 malam. Jadi cikgu ni pelik lah. Dia kata kenapa nak kena naik pukul 10 malam? Okey, jadi budak ni kata pelik juga budak ni. Dia kata tak boleh cikgu, kalau cikgu nak naik sekarang nanti dekat atas ni ada hantu. Dia cakap macam tu lah. Tapi kalau dah pukul 10, hantu tu dah tak ada dah, hantu tu hilang sekejap. Dia kata macam tu. Pelik juga kan. Okey, jadi masa ni lah dia rasa macam tersentak. Cikgu ni rasa tersentak dan rasa tak sedap hati. Macam-macam persoalan bermain dalam benak fikiran cikgu ni. Dan dia teringat balik peristiwa sewaktu beliau berada di depan pintu tadilah, di mana dia nampak ada nenek tua. Lepas tu nenek tua angkat telefon dia ni kan, dan dia tengok ada dua wanita Cina, Amor Cina ni tengok cikgu ni dalam keadaan menakutkan. Okey, jadi masa ni lah ternaiklah bulu roma cikgu ni. Dia rasa seram sangat. Dia rasa betul ke dekat tingkat 2 ni ada hantu kan. Nak tak nak, cikgu ni terpaksa juga mengajar budak ni sampailah ke pukul 9 malam. Selesai sahaja mengajar pada pukul 9 malam ni, dia terfikirlah aku ni nak solat ke tak nak solat ni, nak solat kat sini ke nak solat kat rumah. Dia cakap macam tu lah. Tak apalah, dia kata solat dekat sini lah. Dia kata kalau solat kat sini sampai rumah nanti boleh terus tidur, boleh terus rehat. Dia kata okey, tak apalah, cikgu ni nak minta lah kebenaran daripada Puan Zahrah untuk solat isyak di rumah Puan Zahrah ni lah. Jadi masa ni dia jumpalah dengan Puan Zahrah. Dia kata, Puan, boleh tak saya nak tumpang solat? Okey, jadi Puan Zahrah ni kata boleh lah, kenapa pula tak boleh? Dia kata, jadi Puan Zahrah ni tunjuklah ke tingkat atas. Dia kata kena naik atas, dekat tangga atas ni. Dia kata nanti ada bilik pertama ni ada telekung dengan sejadah. Okey, awak sembahyanglah dekat situ, cikgu sembahyanglah dekat situ. Dia kata bila Puan Zahrah ni suruh dia sembahyang di tingkat 1, jadi dia masa ni 50-50. Aku ni nak naik ke tak naik, nak sembahyang ke tak nak sembahyang. Dia kata tak apalah, aku nak sembahyang jugalah. Dia kata tak apalah, tak ada apalah kot. Dia kata jadi dia ni pun naiklah ke tingkat 2 dan masuklah dalam bilik pertama tingkat 2 ni. Dia buka pintu dan dekat situ dah ada sejadah lah.
dah ada sejadah, dah ada telekung. Dia pakai telekung ni, dia nak start sembahyang, tapi masa ni mata dia ni duduk melirik ke kiri dan ke kanan sebab dia rasa macam ada sesuatu tengah memandang dia pada waktu tersebut. Cikgu ni teruskanlah sembahyang, tapi dalam hati dia ni rasa tak senang, rasa takut, rasa seram. Jadi cepat-cepat dia sudahkan dia punya solat ni, dan dia lipat kain telekung semua, lipat sejadah ni, dia nak turun ke bawah lah, nak cepat-cepat turun ke bawah. Okey, jadi masa dia nak turun ni, tiba-tiba dia terpandang di bahagian koridor sudut hujung sekali, dia nampak ada seorang wanita tua. Wanita tua ni muka dia sangat bodoh sambil duduk pegang tongkat, dan yang aneh, yang paling pelik sekali, kepala nenek tua ni duduk atas lantai. Maknanya dia bongkok, kepalanya macam tengah duk rehatkan di atas lantai, mukanya menghala ke arah cikgu lah. Dia kata masa ni dia takut sangat, dia rasa nak terjun je daripada tangga. Dia turun cepat-cepat. Dia kata dia tengok mata nenek ni memang merah menyala, dengan sebelah lagi tangan dia ni duduk melambai-lambai ke arah cikgu ni lah. Masa ni lah dia lari kelang kabut, dia turun daripada tangga ni. Dia rasa macam nak terjatuh, nasib baik tak terjatuh, dia kata. Dan masa ni Puan Zaharah ni ternampak cikgu ni kelang kabut. Jadi dia cakap ke cikgu ni, cikgu relax, cikgu relax, cikgu duduk dulu. Dia kata saya pergi ambil air masak dekat dapur. Jadi Puan Zaharah ni dia macam dah tahu dah, dia ambil segelas air, dia beri pada cikgu lah untuk cikgu ni minum. Masa ni anak dia pun juga perasan, anak Puan Zaharah ni. Jadi anak Puan Zaharah ni dia ambil handphone, dia buka orang mengaji lah, buka ayat-ayat suci Al-Quran dengan kuat daripada telefon bimbitnya. Masa ni lidah cikgu ni kelu dah, tak tahu nak cakap apa, cuma dia boleh cakap dia nak balik dulu. Dia nak balik dulu, tunggu pukul apa dia nak balik. Jadi Puan Zaharah cakap relax dulu, jangan balik lagi. Dia cakap awak ni tengah ketakutan. Dia kata nanti awak dah reda, nanti takut awak ni, barulah awak boleh balik. Dia cakap macam tu lah. Jadi masa ni dia kata dia nak tunggu 10 minit je pun. Dia kata dia nak tunggu nak balik ni, nak suruh reda perasaan takut dia ni. Dia rasa lama sangat. Tak apalah puan, dia kata saya balik dululah. Jadi dia bersalam semua, dia keluar daripada rumah tu dan dia pergi ke stesen bas yang berdekatan lah. Dia kata masa ni dia keluar daripada kawasan perumahan Puan Zaharah ni, dia kata anjing-anjing yang ada di sekitar rumah jiran Puan Zaharah ni duduk menyalak kat dia. Macam anjing ni nampak sesuatu yang mengikuti cikgu ni daripada belakang. Mungkin anjing ni nampak nenek tua tadi mengikut cikgu ni untuk pergi ke bus stop lah. Jadi masa ni dia kata tak tahu nak cakap apa, dia rasa macam nak pengsan. Dia berlari sekuat hati sampai dia ternampak kedai runcit yang ada dekat situ, dan dia pergi kat depan kedai runcit tu. Dia berdiri depan kedai runcit tu, tiba-tiba dia nampak sebuah teksi. Dia tahan teksi tu, nasib baik dia kata teksi tu berhenti, dan dia dah rasa kurang sikit takut dia, dan dia baliklah ke rumah beliau. Dia kata lepas tu beberapa hari lepas tu Puan Zaharah call dia lah, call dia tapi dia tak berani nak angkat. Dia bagi tahu ejen dia, cikgu ni bagi tahu ejen dia. Dia kata dia tak nak dah pergi mengajar di rumah Puan Zaharah. Dia kata dia tak sanggup dah nak alami peristiwa ngeri sebegitu. Jadi dia kata menyesal juga dia pergi tumpang solat dekat rumah Puan Zaharah. Itulah dua cerita yang dapat Abang share pada malam ni. Semoga jadi hiburan, jadi iktibar pada kita semua. Sekian, terima kasih.